senyuman mungkin nampak kecil pada kita, tetapi di sebalik sebuah senyuman ada keyakinan, ada keceriaan dan ada kesihatan yang perlu dijaga. Gigi yang sihat bukan hadir dengan sendiri. Ia bermula dengan satu perkara yang mudah, kesedaran untuk menjaganya setiap hari. Pada 16 Ogos 2026, Dewan Luqman Al-Hakim menjadi tempat berlangsungnya ceramah penjagaan gigi untuk murid-murid SK Binjai. Program ini bukan sekadar sebuah ceramah, tetapi satu usaha untuk menanam kesedaran bahawa kesihatan gigi adalah sebahagian daripada penjagaan diri. Seawal jam 8.45 pagi, murid tahap 1 mula berkumpul. Wajah-wajah kecil ini mungkin masih belum memahami sepenuhnya betapa pentingnya gigi yang sihat. Namun, hari ini mereka belajar satu perkara yang sangat bermakna. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apakah motif utama ceramah pergigian ini diadakan? Okey, motif utama kita adakan ceramah pergigian ni pada setiap tahun. Kita nak bagi pengetahuan, ilmu pengetahuan kepada murid-murid sekolah tentang penjagaan kebersihan gigi dan mulut. Pada jam 9.15 pagi, giliran murid tahap 2 pula meneruskan sesi. Mungkin mereka sudah tahu cara memberus gigi, tetapi mengetahui saja tidak mencukupi. Yang paling penting ialah mengamalkannya. Hari ini kita belajar tentang gigi, tetapi mesejnya jauh lebih besar. Jagalah kesihatan sebelum ia hilang. Jagalah senyuman sebelum ia bertukar menjadi kesakitan. Dan ajarlah anak-anak kita bahawa menjaga diri adalah tanda kita menghargai kehidupan. Bersama saya, Amni Hafizah binti Muhammad Hafiz, Kru Studio TVPSS. Senyuman ceria, anak sihat, masa depan bahagia. Saluran TVPSS My LB Channel. Hingga berjumpa lagi. Bye.